Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita baca kisah para sahabat ni, buku kitab itu Sabah. Kita bab baru ni, dakwah orang persoalangan. Bab baru, dakwah orang persoalangan. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bertajuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah keluar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat karib beliau sejak zaman jahiliyah. Kemudian beliau telah menemui baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, wahai Abu Qasim, kamu tidak hadir dalam majlis-majlis kaummu dan mereka telah menuduh kamu telah memburuk-burukkan datuk nenek moyang mereka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ialah pesuruh Allah SWT, dan aku sekarang mendakwah kamu kepada Allah SWT. Baik saja baginda SAW selesai daripada kata-katanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus memeluk Islam. Baginda SAW kemudian telah meninggalkan dalam keadaan tiada siapa pun buat dia di antara dua bukit Mekah yang lebih gembira daripada Nabi SAW dan keislaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tersebut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus pergi berjumpa Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Lalu mereka semua telah memeluk Islam. Kemudian pada keesokannya harinya beliau telah datang membawa Utsman bin Maz'un, Abu Ubadah bin Jarrah, Abdul Rahman bin Auf dan Abu Salmah bin Abdul Asad dan Al-Arkam bin Abil Arkam radhiyallahu anhum. Lalu kesemua mereka telah memeluk Islam. Ibnu Ishaq menceritakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, wahai Muhammad, apakah benar tentang apa-apa yang dikatakan oleh orang Quraisy, bahawa kamu telah meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, dan kamu memperbodohkan kami, dan kamu telah mengatakan bahawa nenek moyang kita adalah kafir. Rasulullah SAW menjawab, bahkan sesungguhnya aku adalah Rasul Allah SWT dan Nabinya. Allah SWT telah mengutuskan aku untuk menyampaikan risalahnya dan agar aku mendakwahkan kamu kepada Allah SWT dan kebenaran. Demi Allah, sungguhnya ia pasti benar, wahai Abu Bakar, aku mendakwahkan kamu kepada Allah SWT yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan agar kamu tidak menyembah selain dia, dan kamu terus menerus mentaatinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah membacakan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengiyakannya, tidak juga mengingkarinya, dan beliau telah memeluk Islam
serta mengingkari bahala dan meninggalkan penyembahannya serta mengakui kebenaran Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah pulang dalam keadaan beliau seorang yang beriman dan membenarkan agama Allah SWT. Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang lain, Hadrat Muhammad bin Abdullah dalam riwayat Ibnu Ishaq yang lain, Hadrat Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Husain Tamimi berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak pernah aku mendakwahkan siapa pun kepada Islam kecuali dia akan berhenti seketika, teragak-agak dan berfikir kecuali Abu Bakar. Tidaklah beliau tertangguh daripada menerima Islam ketika aku menyebutnya, dan tidak juga dia teragak-agak. Oleh sebab itu, perkara yang telah disebutkan dalam riwayat sebelum ini bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengiyakannya dan tidak juga mengingkarinya adalah tidak benar. Ini adalah kerana ramai perawi seperti Ibnu Ishaq dan lainnya menyatakan bahawa sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat-sangat mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah benar, amanah dan memiliki perangai yang baik serta akhlak yang mulia. Tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam berdusta berkenaan makhluk. Bagaimana mungkin baginda sallallahu alaihi wasallam dusta berkenaan Allah SWT? Oleh sebab itu, dengan sebab apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Allah SWT telah mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terus bersegera membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa henti dan tertangguh. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dalam kitab Bukhari berkenaan kisah perbelahan antara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah SWT telah mengutuskan aku kepada kamu, lalu kamu telah berkata kamu dusta. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu kata dia benar, dan dia juga telah membantuku dengan diri dan hartanya. Oleh itu, apakah boleh kamu membiarkan sahabatku ini untukku? Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata demikian dua kali. Selepas itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak lagi disakiti. Riwayat ini juga seolah-olah menjadi dalil bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah orang pertama sekali memeluk Islam. InsyaAllah apa yang kita dengar juga amalkan yang sama sampaikan. Kita tutup dengan tasbihkar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.